Nama saya Muhammad Fazli bin Mahmudin, pengurus syarikat Krepek Fast ni dari tahun 2004 sehingga sekarang lah, dan saya berumur 44 tahun. Pada peringkat awal, ibu dan ayah saya berniaga secara kecil-kecilan di tempat kerja di Shah Alam, bawa krepek daripada kampung, maksudnya daripada sini, untuk kudapan sebenarnya, untuk makan sendiri. Tapi bila dapat permintaan daripada rakan-rakan sekerja dan mereka decide yang krepek ni berpotensi, ada potensi untuk dipasarkan. So diorang decide untuk berhenti kerja dan buat secara komersial lah. Dari tahun 1983. Lebih untuk kenalkan produk tradisional sebenarnya. Masa tu krepek ni tak semua orang makan. Jadi memang lebih kepada nak memperkenalkan krepek tradisional ni lah. Di sini yang paling popular ubi masin, krepek pisang masin, sambal kentang. Tiga tu yang agak tertinggi lah. Ubi ni pada peringkat awal kami akan ambil sampel daripada penanam dan kami akan tentukan kualiti sampel tersebut lah. Berdasarkan kualiti tersebut kami akan tentukan harga pembelian. Jadi bila dah setuju dengan penanam, so kami akan ambil harvest bahan mentah tersebut untuk kami proses. Lepas tu kami akan kupas ubi tu. Ini ubi yang dah siap dikupas, yang dah dipotong bahagian pangkal dia dan juga hujung yang bahagian kecil lah. Kulit pun dah bersih. Selalunya semasa proses kupas ni akan buang bahagian pangkal, hujung, kulit dan juga bahagian yang rosak. Kemudian kami akan masuk ke dalam mesin pemotong, masuk dalam mesin bleaching untuk buang kanji. Ubi ni yang tadi dah siap kupas akan masuk ke dalam mesin pemotong ni lah. Okay. Ubi yang dah siap potong tadi akan jadi kepingan seperti ini. Ini mana yang dalam kedudukan baring lah ubi tu. Yang ini dalam keadaan tegak, sebulat-bulat. Ubi yang dah siap potong ni akan masuk conveyor ke dalam bahagian mesin bleaching ni lah, yang akan buang kanji tujuan dia untuk cuci ubi tu dan juga buang kanji. Kemudian akan ada staff di bahagian belakang tu yang akan membuat pengasingan setiap kepingan. Dan seterusnya goreng. Dalam proses goreng tu nanti baru kami akan letak garam dalam minyak. Tengok pada jenis krepek. Kalau krepek yang bersambal, cili, bawang dan juga gula. Sekarang ni kita akan lihat cara menggoreng jejari ubi. Krepek jejari ubi. Air yang dimasukkan tu air garam. Cabaran ni sebenarnya terlalu banyak dalam perniagaan. Daripada awal saya mula mengambil alih syarikat ni 2004 sampai sekarang, antaranya dari segi sistem pengurusan. Kedua yang paling besar bagi saya pasca Covid tu memang satu cabaran yang betul-betul paling besar. Macam saya cakap tadi, kami akan ambil sampel dahulu untuk tentukan kualiti produk, kualiti bahan mentah tersebut. Kemudian dari segi penggunaan minyak masak, circle dia penggunaan tu kami tak terlalu banyak kali penggunaan. Maksudnya kami akan guna minyak tu yang sentiasa masih baru lah, masih fresh lagi. Okey, setelah digoreng tadi akan letak di atas meja dan staff akan buat pengasingan. Akan buat pemilihan mana produk yang agak lemau, maksudnya tak cukup rangup atau kehitaman. So dia akan buat pengasingan lah sebelum dibungkus. Secara peribadi, kalau anugerah tu saya pernah dapat tahun 2018, anugerah usahawan Selangor. Tapi secara peribadi yang betul-betul bagi saya yang paling besar bila krepek ni diterima oleh pelbagai bangsa. Sebab masa saya belajar dahulu, krepek ni tak semua orang makan. Even saya bawa krepek pun, rakan sekelas saya pun tak makan krepek. Sekarang ni saya tengok sama ada Indian, Chinese, pelbagai bangsa lah, semua dah makan krepek dah. Krepek seasoning cheese pedas ni, krepek ubi, staff ni sedang bungkus 5 kilo setiap packaging.
5 kilo. Saudara akan timbang ni. Cara untuk seal packaging 5 kilo lah. Yang besar-besar. 5 kilo. Harga keripik kalau dalam sekilo tu dalam RM10 hinggalah ke RM25 kalau sekilo. Kami ada buat sampel untuk customer untuk rasa. Tapi bulan puasa ni tak boleh lah. Selalunya customer akan rasa setiap jenis keripik untuk sebelum diorang beli. Dari segi marketing, dari segi media sosial, kami agak progresif dalam media sosial. Kemudian dari segi kenderaan, kami ada buat pengiklanan juga pada kenderaan. Pada tahun 2005, saya ada ekspor ke Australia. Tapi saya berhentikanlah sebab masalah kualiti bahan mentah. Kekurangan bahan mentah pun jadi satu isu juga. Kalau dalam jangka masa pendek ni, kami akan invest pada teknologi dan kami akan cuba untuk kurangkan kos-kos operasi kami. Kemudian kami akan cuba pindahkan pusat jualan kami ke tempat baru yang lebih besar, yang lebih selesa untuk pelanggan kami lah. Kami sentiasa cuba hasilkan produk baru. Even kami cuba babitkan customer sendiri untuk membuat pemilihan keripik tersebut. Sama ada dari segi produk tu produk jenis baru atau flavor baru, seasoning baru. Selalunya customer akan buat pemilihan dalam 2-3 produk dan diorang yang akan decide mana produk yang menepati cita rasa diorang. Jadi bila diorang dah undi, dah rasa, kami pula akan pasarkan mana produk yang dapat undian tertinggi. Ini keripik pisang tanduk yang akan kami bungkus dan kami ada bungkus sehingga saya ingat ada 50 lebih jenis keripik yang kami bungkus di sini dan ini adalah salah satu. Dalam satu hari 200,000 lah. Satu bulan dalam 8 juta hingga 10 juta. Sebenarnya sebagai seorang usahawan ni perlu sentiasa cari peluang untuk teroka. Nasihat saya jangan delay setiap masalah yang timbul tu, delay untuk selesaikan masalah tu. Datang ke Banting di Kampung Kancung Darat, kami ada pusat jualan dan kalau hendak datang melawat ke tempat memproses pun kami sedia menerima. Pukul 8 sehingga pukul 5.30 petang, sambung buka pada pukul 8 suku sehingga pukul 11 malam untuk bulan puasa ni lah. Jangan lupa datang ke Keripik Fast, rasa setiap keripik kami banyak pilihan yang ada, kunyahan yang mengasyikkan.